Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali ke channel Masri Muhammad di dalam siri Malaysiaku episod yang ke-59 kali ini. Bagi kawan-kawan dan sahabat yang baru pertama kali masuk ke channel saya ini, sila subscribe dulu channel saya. Mudah-mudahan ianya membantu saya untuk berkembang di masa-masa yang akan datang. Tidak lupa juga terima kasih banyak kepada subscriber saya yang sentiasa setia menonton video-video yang dipaparkan. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, baru-baru ini kita mendapat berita bahawa jiran negara kita, Thailand, akan memulakan satu projek mega, iaitu jambatan darat ataupun land bridge di Segenting Kedah. Sejarah pernah mencatatkan cadangan untuk membina sebuah terusan di sini seperti mana terusan Suez, tetapi tidak dapat direalisasikan kerana kos yang terlalu tinggi serta masalah geopolitik yang mendalam. Projek jambatan darat ini akan menghubungkan Laut Andaman dengan Teluk Thailand melalui dua pelabuhan laut dalam baru yang akan dibina, iaitu Pelabuhan Ranong dan juga Chumpon. Kedua-dua pelabuhan ini kemudiannya disambungkan dengan jalan raya, landasan kereta api dan infrastruktur sokongan yang lain. Projek ini apabila ianya siap sepenuhnya nanti adalah sebagai laluan alternatif kepada laluan kapal di Selat Melaka. Anggaran kosnya hampir mencecah 36 bilion US dollar, termasuk dua pelabuhan, landasan kereta api lebuh raya dan saluran pipe. Pembinaan dijangka bermula dalam tahun ini, tahun 2026, dan fasa pertama pelabuhan dan sambungan pengangkutan dijangka siap pada tahun 2030. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, dikatakan bahawa projek jambatan darat ini akan memberi impak yang besar kepada pelabuhan-pelabuhan di Malaysia dan juga Singapura, kerana kapal-kapal kargo ada pilihan lain yang mungkin lebih murah dan mengurangkan masa penghantaran sehingga beberapa hari. Jadi pelabuhan Port Klang, Tanjung Pelepas, Pulau Pinang mungkin menghadapi tekanan persaingan kerana sebahagian laluan kargo kontena global boleh memilih laluan baru Land Bridge Thailand ini. Sahabat-sahabat dan kawan-kawan semua, tahukah ataupun tidak bahawa kita di Malaysia ada juga projek jambatan darat ini ataupun land bridge ini. Kita sekarang sedang giat menyiapkan projek landasan kereta api Pantai Timur ECRL, di mana rangkaian kereta api ini akan menghubungkan dua buah pelabuhan yang telah pun beroperasi, iaitu Pelabuhan Kelang dan juga Pelabuhan Kuantan. Jadi ECRL ini secara teknikalnya menyediakan khidmat jambatan darat yang sama seperti land bridge di Thailand. Cuma kita akan beroperasi 10 tahun lebih awal daripada Thailand. Dan yang paling menariknya ialah projek kita ECRL ini menghubungkan dua buah pelabuhan yang telah beroperasi berbanding dengan Thailand yang akan membina dua pelabuhan baru. Saya cuba paparkan di sini beberapa aspek utama perbandingan antara ECRL Malaysia dan Land Bridge Thailand. Pertamanya, dari segi objektif projek, ECRL ini menghubungkan Pelabuhan Kelang dan juga Pelabuhan Kuantan, dua pelabuhan yang sedia ada dan sedang beroperasi. Sementara Land Bridge Thailand pula akan menghubungkan dua buah pelabuhan Ranong dan Chumpon yang akan dibina. Yang keduanya, dari segi jenis projek, ECRL adalah landasan kereta api bagi pengangkutan domestik yang meliputi kargo dan juga penumpang. Sementara Land Bridge Thailand adalah rangkaian kereta api, highway dan juga pipe bagi pengangkutan kargo. Yang ketiganya adalah dari segi skop global. Kita lihat di mana Land Bridge Thailand ini merupakan laluan alternatif kepada Selat Melaka yang sangat strategik, iaitu hubung kait antara Lautan Hindi dan Pasifik. Sementara ECRL adalah menyediakan
laluan dari pantai barat ke pantai timur semenanjung Malaysia bagi barangan dan juga penumpang domestik. Yang keempat adalah faktor kos. Kita dapat lihat bahawa Landbridge Thailand ini menanggung kos yang sangat tinggi, iaitu sekitar RM130 bilion berbanding dengan ECRL sekitar 60 bilion sahaja. Dan yang terakhir, dari segi status semasa, kita lihat di sini bahawa status semasa di mana ECRL bakal beroperasi pada tahun 2027 ini, sementara Landbridge Thailand pembinaan hanya dijangka bermula pada 2026 ataupun 2027 ini. Ramai antara kita mungkin berpendapat bahawa apabila siap sepenuhnya nanti, Landbridge Thailand ini akan berpotensi menarik laluan kargo daripada Selat Melaka. Namun begitu, ini bukanlah satu laluan laut yang terus, jadi tidak sepenuhnya ada shortcut seperti terusan Suez ataupun terusan Panama. Masa pemunggahan dan juga pemuatan semula serta kos logistik sangat penting untuk membuatnya kompetitif. Sebagai rumusannya, saya berpendapat bahawa projek Landbridge Thailand ini bukanlah satu game changer untuk Selat Melaka. Landbridge Thailand ini dijangka tidak akan membunuh Selat Melaka. Tiada laluan yang dijangka dapat menggantikan Selat Melaka ini dari segi kos dan juga skala. Ianya adalah satu projek geopolitik yang sangat berisiko tinggi di mana pulangan ekonomi bersifat jangka panjang. Sementara projek ECRL Malaysia adalah lebih realistik, bermula lebih awal dan manfaat ekonominya sudah mula kita rasai. Projek ECRL Malaysia ini adalah projek ekonomi yang tulen dengan kos yang rendah, permintaan yang stabil dan pulangan yang konsisten. Dan jika kita bijak, kita boleh sahaja sambung ECRL ini ke Thailand, Pan Asia Railway di China, dan Malaysia akan menjadi pemenang senyap terbesar di dalam percaturan ini, insya-Allah. Terima kasih kerana sudi menonton video ini hingga ke akhir. Jika anda suka dengan konten video ini, sila subscribe channel saya. Dan saya berharap anda semua akan dapat menyaksikan banyak lagi video-video menarik di masa-masa yang akan datang. Sila komen dan juga like dan share video ini. Sehingga kita berjumpa lagi dalam video-video saya yang akan datang. Salam hormat, salam ceria dari saya, Masri Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.